Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Antum ma'i لهذه المرة واليوم إن شاء الله سأشارككم بعض التقنيات في الإجابة الأسئلة من القسم الباء ألا وهو الفهم والاستيعاب. Apakah kata kunci yang perlu diketahui untuk menjawab setiap soalan pada bahagian alif di dalam teks petikan yang bakal dijawab pada SPM nanti. Yang pertama kita tengok, kita ada perkataan man. Man adalah untuk manusia. Yang kedua, ma ataupun madha untuk objek, perkara ataupun haiwan. Jadi, kita tengok kata kunci dalam teks itu sama ada ditekankan huwa ataupun hiya. Kadang-kadang ma ni juga adalah untuk menanyakan maksud. Ma murad, ma ma'na atau ma maksud. Salisan mata. Mata adalah bila untuk menerangkan zaman, yakni masa. Tetapi kebanyakan kita hanya tengok fi. Kita cari juga zaraf-zaraf yang berkaitan dengan masa. Contoh hina, indama, ida, ba'da, qabla, munzu dan sebagainya. Terusnya aina. Aina adalah di mana. Kadang-kadang aina, ila aina, min aina. Hati-hati, ila aina, ke mana. Min aina, dari mana. Aina, di mana. Dan carilah perkataan yang merujuk kepada tempat ataupun zaraf makan. Contoh, fi, bijanib, qarib, amama, wara'a. Yang kelima, lima ataupun limadha. Limadha untuk menyatakan sebab. Majoriti murid-murid di rumah akan mencari li'anna. Tetapi, limadha ataupun lima juga boleh ada kata kuncinya min ajli ataupun li sahaja untuk menyatakan sebab. Terusnya kita tengok kam. Kam adalah kuantiti, berapa. Okey. Kaifa. Kaifa adalah bagaimana. Jadi selain daripada perkataan huruf ba, contohnya kaifa tadhhabu ilal madrasah. Ana adhhabu ilal madrasah bis sayyarah. Ataupun kita boleh letak hal. Hal yang kita belajar dalam qawaid. Ana adhabu ilal madrasah masyian. Masyian adalah hal. Hal ataupun ataupun alaisa adakah. Okey. Sama ada kita mesti kena jawab na'am ataupun la ataupun bala ataupun la untuk alaisa. Dan yang terakhir uzkur ataupun hatin. Ini adalah senaraikan. Jadi murid-murid kena alert berapakah perkataan ataupun perkara yang soalan ingin murid senaraikan pada masa itu. Kita tengok kepada contoh soalan yang pertama. Murid-murid ambil masa untuk baca soalan ini dahulu. Liman mau'idu al-qabul wa tasjil. Liman mau'id al-qabul wa tasjil. Ya, kita tengok kata kuncinya adalah manusia dan li. Jawapannya li talabah al-judud. Li talabah al-judud. Soalan yang kedua, boleh ambil masa lagi. Kita tengok soalan. Aina yajtami'u at-talabatu fis sabah? Jadi jawapannya mesti berkaitan dengan tempat kerana aina. Dan kata kuncinya adalah fi. Jadi, ya betul. Yajtami'u at-talabatu fis sabah fi madrajil jami'ah. Dan yang terakhir, amma. Amma adalah kombinasi an dan ma. Qaddama naib amid asyu'un at-talaba ta'limatihi. Tentang apa? Jadi dekat teks tu kita cari perkataan an. Dapat tak? Bagus. Qaddama naib amid syu'un at-talaba ta'limatihi an al-qawanin wal lawaih fil jami'ah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada slot yang akan datang untuk merungkai strategi dalam menjawab soalan-soalan yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ma'assalamah.